Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni Harith daripada Ride Motoring ada sebuah Mercedes-Benz W212 AMG. Nombor plate tuan-tuan lihat sendiri, 3 angka 101 WSX matching. Harga memang harga murah. Ini E250 full spec Avantgarde, ada panoramic roof. Yang ini tahun 2011. Tuan-tuan nilai sendiri macam mana condition dia. Harga saya bagi di pertengahan video, memang cantik. Tayar pun amazing tuan-tuan. Memang cantik bunga dia. Okay. Caliper brake pun cantik. Original Mercedes. Okay, tuan-tuan nilai sendiri macam mana bahagian dalaman dia. Tuan-tuan cakap dengan saya. Tuan-tuan komen dengan baik-baik. Macam mana bahagian dalaman dia. Yang ini tak ada masalah. Kita boleh settle. Okay. Alcantara, baldu, kacuk dengan leather seat. Mileage kita boleh tengok 200,000. Sedang elok dengan tahun dia. Tak tinggi mana. Siap ada dengan panoramic roof ya tuan-tuan. Siap ada pedal shift. Yang ini steering 3 sport. Okay. Memang sangat cantik. Memang sangat cantik. Kerusi elektrik. Tuan-tuan nilai sendiri bahagian dalaman dia macam mana. Yang ini kalau seat macam ni biasa ada dekat E300. Tapi ini E250. Tuan-tuan nilai sendiri. Harga memang harga tak masuk akal saya nak bagi ni. Okay. Memang cantik. Nombor plate jalan sekali. Yang ini Black Mafia tuan-tuan. Okay. Tuan-tuan, kereta ni saya nak menjual dengan harga RM31,800 sahaja tuan-tuan. Okay. Harga berpatutan. Harga boleh dengar. Harga dah ready Puspakom. Thumbprint di rawang. Ride Motoring terus boleh bawa balik. Tunggu apa lagi? Condition depan mata saya boleh cakap pisang goreng panas tuan-tuan. Mana yang dah suka tu terus mai lock deposit dengan Harith. Tak ada masalah. Nak walk in pun boleh. Kita set appointment. Yang penting bila cari Yuska, cari Harith, saya bagi harga padu lagi insya-Allah. Okay. Assalamualaikum.